makanan. Tak apalah, biarlah dia makan banyak pun. Yelah, makanan awak beli ni masih tak berhasiat lah. Tak apalah, dia kan sekali je makan. Bukan selalu pun saya beli makanan ni. Bukan apa, makanan yang dia beli ni banyak minyak, bergula, berkalori, berlemak. Takut dia boleh kena serangan jantung. Awak dah siap tak assignment hari ni? Yang mana ni? Assignment yang mana? Ada yang Medan Jaya tu. Oh dah, saya buat dia tu. Apa yang dorang bising-bising tu? Jom kita pergi. Kau dah? Boleh. Kenapa? Kenapa ni? Itulah kami dengar bunyi bising-bising tadi. Kejap. Korang baru balik pasar ke? Tina, banyaknya makanan awak. Tadi saya dah nasihatkan Dina tapi dia tak nak dengar. Itu. Alah, bukan selalu pun saya beli makanan ni. Bukan selalu pun dia beli makanan macam ni. Boleh macam tu Rina. Awak makan makanan tak berhasiat yang berminyak ni, nanti akan mengundang banyak penyakit kat awak. Kesian awak nanti. Awak punya kesihatan boleh terjejas. Saya rasa saya sarankan awak pergi jumpa doktor and then awak buat check up. Ya, masuk. Ya, kenapa? Hari ni saya datang nak buat check up. Medical check up ke? Ya. Jom, datang. Hasil check up awak tadi, awak telah didiagnos sakit jantung. Tapi sakit jantung ni tidak ke tahap serius lagi. Jadi, awak boleh cegah daripada mengambil makanan yang sihat dan melakukan exercise. Macam mana punca saya boleh terkena penyakit sakit jantung ni, doktor? Punca yang dapat dilihat daripada hasil check up awak adalah gaya hidup tidak sihat, di mana mengambil pemakanan tinggi lemak, makanan diproses, serta kurang bersenam dan melakukan aktiviti fizikal. Selain itu, mempunyai sejarah ahli keluarga yang menghidapi penyakit jantung juga berisiko menghidap penyakit jantung. Doktor, macam mana langkah pencegahan yang saya boleh elakkan daripada sakit jantung ni? Langkah pencegahan yang boleh awak lakukan adalah melakukan pelbagai jenis senaman dan aktiviti fizikal. Selain itu, amalkan pemakanan yang sihat, kawal berat badan, kawal tekanan, kawal diabetes jika anda seorang penghidap penyakit diabetes, serta akhir sekali lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Saya dah faham. Terima kasih doktor atas info yang telah doktor berikan pada saya. Saya balik dulu doktor. Terima kasih.
Malaysia adalah sakit jantung. Okey, punca utama sakit jantung adalah disebabkan oleh kolesterol plak yang terkumpul di salur darah, menyempitkan salur darah. Ibaratnya macam satu sungai. Dulu sungai itu besar, tak ada lumut-lumut pun, so air lalu bagus. Tetapi pada satu ketika lumpurnya terlalu banyak ataupun sungai itu dah jadi sempit, menyebabkan salur darah ataupun air susah, darah susah nak lalu. Proses ni kita panggil aterosklerosis. Terkumpulnya kolesterol plak di salur darah menyebabkan salur darah itu sempit. Hakikatnya kolesterol yang tinggi inilah yang menjadi punca kenapa berlakunya sakit jantung. Ramai orang yang tak tahu dia sebenarnya berpotensi untuk kena sakit jantung sebab dia tak pernah check pun kolesterol level dia berapa. Okay, so to whoever yang umur lebih daripada 30 ataupun lebih daripada 40, sekurang-kurangnya buat satu saringan kesihatan untuk cek bacaan kolesterol awak berapa. To be specific, bacaan kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan juga triglyceride. So kita nak tahu kolesterol jahat supaya kita boleh tahu risiko kita. Kalau kolesterol kita tinggi, rawat awal, kawal pemakanan awal, it should be okay. Okay, so elakkan kolesterol tinggi, elakkan serangan jantung. Ingat orang kata saya.